Kali pertama nak try buat ayam gepuk korang. Tapi yang specialnya dekat dalam sambal tu. Kalau nak tahu apa special kat dalam sambal tu, korang kena tengok video Ika sampai habis. Hai korang, tengah buat apa tu? Jom kita masak jam. Okey, mula-mula sekali kita nak buat perapan untuk ayam yang dulu. Kita ada rempah-rempah semuanya. Kadang tu dekat atas, korang tinggal ikut aja. Lepas kita blender sampai dah hancur lemak kecil begitu. Lepas tu kita lumah pula. Lepas tu kita curahkan dekat ayam. Lepas tu kita letaklah bahan-bahan yang kita dah sangat-sangat tu kan. Semuanya ada dekat atas, korang tinggal ikut aja. Lepas tu korang gaul-gaul, korang pekat dalam masa sejam ke 2 jam ke gitu dalam masa kata dia. Sementara tu kita nak goreng kita punya kacang tanah korang. Kacang tanah kita nak kena goreng selalunya. Maaf deh korang ya, adik kelas tak beraya korang. Selalunya orang guna kacang gaju sikit, tapi Ika guna kacang tanah korang. Kacang tanah lain daripada yang lain. Udah digoreng kacang tanah, kita tepikan. Kita nak chop-chop kita punya sambalnya pula korang. Bahan-bahan semua dekat atas, korang tinggal ikut aja ya. Yang ni stok apa ke namanya, ni stok sambal wangi yang Ika goreng tu. Ada stok macam-macam boleh buat Pandai dengan pandai, kreatif dengan ide kreatif aja korang. Bubur lah beberapa sudu yang kadang tulis dekat atas. Dan tu kita panaskan minyak je, kita nak menumis sana kita ni. Numis dia sampai dia wangi, dia harum, dia pecah minyak korang. Kalau nak tahu dia pecah minyak tu, minyak naik ke atas. Sementara tu kita tumbuk-tumbuk lah kita punya kacang tanah ni korang. Kalau rajin korang tumbuk, kalau malas korang blender tapi kasar-kasar lagi sedap korang. Dah macam ni, udah kita tepikan. Kakak kentong pula sampai kita nak. Kita kacau-kacau dia bagi sebati. Udah minyak naik ke atas begini. Udahlah kita bubur lah perasa. Pak Haji, Mak Haji, garam, atau gula. Bubur lah perasa. Kalau rasa nak sihat, tak payah bubur, tak ada masalah. Udah rupa garing begini. Garing je, baru kita lah lempar kacang. Kacang tu korang nak masuk semua boleh, nak masuk separuh boleh. Tapi kan masuk semua baru sedap korang. Inilah rahsia dia korang. Sedap sangat korang. Sambalnya tu memang meletup sangat korang. Bubur kacang ni memang lain daripada yang lain. Tak pernah korang buat, kita buat korang. Kena kreatif sikit masak ni. Udah sambil siap kita tepikan. Kita nak rebus ke kukus ke masak. Rebus lah kita punya ayam dia sampai empuk dengan rempah-rempah dia sekali. tutup api, masak sampai ayam tu empuk korang. Kalau ditutup api, mana mahu ayam tu dah empuk. Tutup periuk pula. Tutup ayam tu. Gini rupanya. Kalau tutup api, bila masa nak masak ni kau? Ampun. Bila udah ayam tu empuk, kita asingkan ayam dengan kuahnya korang. Ayamnya kita tepi, kuahnya kita sejukkan korang. Untuk kita salutkan ayam tu kita nanti korang. Bagi sejuk-sejuk, betul-betul sejuk ayam tu dulu. Ayam tu pula, kuah tu dulu, baru korang lempar telur. Sekarang masak pula telur kat dalam tu korang. Lepas tu korang letaklah tepung-tepungan resipi ada dekat atas. Korang tinggal ikut aja. Tengok resipi kat atas. Ada jika letak kat situ. Ikan tak ulang berkali-kali buat penat korang. Ngawur sanak lagi, rumah lagi, buat konten lagi, buat video lagi. Penat. Jadi korang tengok je lah sampai habis ya korang je. Udah kita masuk lempar apa semuanya, baru kita salutkan dengan ayam kita ni tadi. Kita buat sampai habis. Ada tempe, korang bubur tempe. Tempe tu dipotong halus-halus begini pun boleh. Kalau ada tahu pun korang makan tahu. Tak makan tahu pula. Kenapa pula nak makan tahu? Letak tahu ikan. Letak tahu dah merapu. Cakap ni hati sasa lepas kita dia ni lah hai. Korang letak tahu, korang salut dengan tahu. Ada tahu, bubur tahu. Tak ada tahu, sudahlah korang. Lepas tu kita goreng sampai dia agak perang-perang, brown-brown gitu begini korang. Udahlah siap dah korang semuanya. Tempe kita siap, ayam kita siap. Sekali jalan sekali harunya orang cakap korang. Dah tu masa untuk kita gepuk-gepukkan ayam ni tu namanya ayam gepuk korang. Ayam katuk guna martul ke guna apa gitu korang. Pasti kita mengidang lah ke apa-apa je lah, ke pinggan ke mangkuk ke apa ke nama periuk ke belanga ke macam ikan ni kan. Guna apa nama tu penapis ikut korang lah, ikut kreativiti sendiri. Semuanya ada, tempenya ada, kacang panjangnya ada, nasi panasnya ada. Sedapnya korang. Korang kena try tau. Okey lah, bye-bye korang. Kita jumpa di next video.